Okay, Alhamdulillah dah pukul 9.33 minit pagi. Alhamdulillah pada pagi ini kita bawakan bersama untuk para penonton dan sebagainya, iaitu Dr. Muhammad Amirul Abdullah. Selamat Doktor, dalam kita hari ini santai-santai, sembang-sembang saja, sebab hari ini pun orang kata pun ada yang puasa dan sebagainya. Sebab esok kita nak menyambut hari adik Adha, sementara dia orang siap-siap nak menyambut hari persiapan tu, kita terpaksa teruskan juga sebab kita semua sedia maklum keputusan air bahan UPU telah diumumkan baru-baru ni pada 22 bulan, dan sekarang ni adalah tempoh masa untuk pelajar membuat pengesahan setuju terima bagi pelajar yang telah menerima tawaran. Tetapi bagi pelajar yang masih lagi belum mendapat tawaran UPU, bukan makna tertutup, masih lagi dibuka, dan mereka ada ruang untuk membuat rayuan dan sesi rayuan, tempoh rayuan permohonan UPU ni dibuka sehingga pada 10 Jun nantilah, hingga pada jam 12 tengah hari. 31. Betul. Pada 31 Mei nanti. Okey, hari ni kita bawakan Dr. Amirul sebab Doktor merupakan pensyarah di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik, FTKPM. Jadi Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik ini merupakan salah satu daripada 8 fakulti yang ada di Universiti Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah. Jadi kita bawakan hari ini untuk semua pendengar, untuk semua penonton, untuk kita mendalami, kita menggali lagi maklumat yang berkaitan tentang Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik. Sebab kita di bahagian pemasaran, di bahagian kemasukan ni Doktor, bila kita buat promosi dekat luar tu, masih lagi ada masyarakat yang rasa apa tu pembuatan. Kalau mekatronik, mereka faham. Maksudnya dia gabungan antara mekanikal dan juga elektronik. Tetapi pembuatan itu, perkataan dalam bahasa Inggeris tu apa? Manufacturing. Jadi itu yang sering ditanya. Jadi sebab tu hari ni kita memang buat live, siaran live ini secara langsung untuk kita berikan sedikit pendarahan kepada kita punya penonton, kita punya pendengar, diberikan sedikit penjelasan. Khususnya kepada adik-adik lepasan SPM yang telah mendapat tawaran, tahniah, just buat pengesahan setuju terima melalui yang secara atas salian, dan bagi yang belum lagi buat tawaran, masih lagi ada ruang dan peluang. Jadi untuk yang soalan pertama lah Doktor, saya nak tanya apa yang Doktor rasa, yang Doktor nak ceritakan tentang program teknologi kejuruteraan pembuatan ni. Doktor, silakan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada Encik Zainal kerana sudi menjemputlah saya untuk menjadi panel jemputan pada hari ini untuk berceritakan tentang teknologi kejuruteraan pembuatan. Sebelum kita pergi lebih jauh apa itu pembuatan,
Daripada segi maksud nama dia pun dah tahu dah, pembuatan. Maksud dia kita buat. Dan bila kita buat tu, kita kena buat daripada sesuatu. Sebab kita ni manusia, kita nak buat mesti ada dia punya asas dia. Tak boleh buat daripada kosong kan. Tak boleh kita petik jari terus keluar barang. Sebab itu pembuatan ni memang kita kena daripada idea. Macam mana kita nak daripada idea tu kita nak hasilkan produk. So daripada proses idea sampai ke proses penghasilan produk tu, pembuatan produk tu, itulah pembuatan. Di mana idea tu kita lukis, kita sketch, kita panggil design, kita buat dia punya ikut dia punya spesifikasi, dan daripada situ kita cerita pula, macam mana nak guna mesin apa, mesin apa kita nak buat untuk hasilkan produk tu. Dan dalam mesin tu pula kita kena tahu, okey, mesin ni proses apa, mesin ni proses apa, mesin ni proses apa, sampailah kita assemble dia, sampai kita gabungkan dia, kita pasang dia, hasilkan satu produk. Sebagai contoh, alang-alang saya ada pen di sini, bukan alang, memang dah prepare kan, pen kat sini. So kita nak hasilkan pen. Nak hasilkan pen ni kita kena design dulu. Macam mana pen tu bentuk dia, panjang macam berapa diameter dia. So diameter mungkin kita boleh fikir, kita nak pastikan pen tu senang dipegang. Jadi kita fikir, dia punya diameter mesti 0.5 cm ataupun mungkin dalam 1 cm contoh. Dan dia ukur dan dia lukis, dia buat dia punya design guna 3D ataupun guna 2D, dan kita akan ceritakan apa dia punya part dia, apa dia punya bahan-bahan dalam dia, apa dia punya komponen-komponen. Sebagai contoh, pen ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen. Jadi setiap komponen ni dia akan fikir pula, okey, apa bahan dia, apa material dia. Contoh, ini plastik. So, sebagaimana kita tahu, plastik ni dia punya punca daripada petroleum sebenarnya. Berasasnya pada petroleum menghasilkan ibu plastik tu menghasilkan plastik. Dan kena awak ni apa material dia, warna apa, dan sampailah dia punya proses macam mana nak hasilkan ini. Dan mungkin next proses nak hasilkan ini. Dan next proses seterusnya adalah untuk menggabungkan dia, untuk kita assemble dia. So semua ni adalah pembuatan. So maksudnya kalau doktor sebut tadi, kalau kita as elemen lah, orang biasa melihat dalam kehidupan kita ni, setiap benda yang kita pegang, yang sama ada intangible ataupun tangible yang kita pegang tu, dia memang tak lari daripada aspek pembuatan. Betul. Wak Imah air kotak yang kita pegang tu, yang kita minum tu pun, dia akan melibatkan dari segi aspek pembuatan. Jadi maksudnya di sini yang sering kita ditanyakan, masyarakat dia tak sedar, dia selalu tanya, cik buat apa sebenarnya? Jadi penjelasan Dr. Amirul tadi saya rasa jelas. Maksudnya kita tahu dah apa yang dibuat. Maknanya kalau dari kita pergi melihat kepada sektor yang lain, bila kita pergi kepada apa yang Dr. sebut tadi, maknanya adakah mereka ini dari segi peluang kerjaya itu sama ada di sektor industri ataupun di sektor awam? Boleh tak Dr. jelaskan? Baik. Sebagaimana yang tadi Cik Zainal katakan, semua benda, semua produk ni semua dibuat, semua melalui proses pembuatan. Hatta daripada kita punya cawan, kita punya jam, sekecil-kecil jarum tu pun adalah melalui proses pembuatan. Jadi dalam bidang dikatakan dalam industri dan juga awam, memang semua melibatkan pembuatan. Selain daripada contoh, kalau daripada segi kita awam tu, maksudnya daripada segi sektor awam dan juga sektor industri. Sebab kita tahu dekat dalam negara kita ni, sektor industri itu mendominasi dari segi sektor pekerjaan. Sektor pekerjaan memang semua industri memang menggunakan pembuatan. Sebab kenapa kalau macam saya kata tadi, pen ni kan, kita walaupun ada setengah orang dia lebih pada fizikal, maknanya dia akan tahu buat mesin, tapi kita ada juga quality control. Itu pun di bawah pembuatan. Dia kena pastikan semua ni ada kalau kita bahasa ada stiker QC, maknanya dia dah pas dia punya quality control. Untuk sektor awam tu pula mungkin di dalam sektor-sektor pembangunan, pembuatan dari segi bangunan lah.
Itu lebih pada sektor awam lah. Bagi saya punya pandangan lah. Okey, maksudnya bila kita tengok hari ni kan, kalau kita keluar je daripada moga-moga kita duduk daripada dalam rumah, kita dah tahu dah alat yang kita gunakan pada peralatan dalam rumah tu adalah berasal daripada sektor pembuatan. Apatah lagi kita keluar nampak bangunan industri dan sebagainya. Jadi ini memberi indikator dari segi peluang kerjaya itu sangat luas. Betul, sangat luas. So boleh Dr. ulas dulu. Okey, yang sangat luas tu sebagaimana kita kata daripada idea sampai kepada end product ataupun hasil terakhir, di mana setiap itu ada tugas masing-masing, ada jawatan masing-masing. Sebagai contoh, untuk idea dia ada product designer. Product design pun adalah termasuk dalam pembuatan, di mana dia kena mengikut spesifikasi ilmu pembuatan yang kita telah ajar, yang telah kita beri. Maksudnya dia kena design, kena mesti ikut spek, apa tolerance dia, apa dia punya material dia. Dan mungkin untuk bila dia pindah kepada proses seterusnya, dia nak buat bentuk macam ni, dia kemungkinan mesin extruder sebagai contoh. So dia kena ada seorang dia pekerja tahu berkenaan dengan mesin extruder tu, macam mana nak extrudekan daripada plastik yang asas menjadi bentuk seperti sebuah pen, itu punya kelosong dia. Dan ada lagi kerja lain sebagai contoh, mesin tu pula ada punya pekerja dia kena maintain, dia kena buat repair, dia mungkin akan ubah suai, dia akan improve dia punya mesin. Setiap proses tu ada kejayaan masing-masing, dia ada luas daripada awal sampai ke hujung, ada proses, ada kejayaan yang tersendiri. Okey, kalau soalan saya, mungkin ada juga yang akan tanya, penuntut yang bertanya soalan, dia kata sekarang ni dia katalah dia lepas SPM. Kalau dia lepas SPM, dia mohon program yang diploma teknologi kejuruteraan pembuatan ni, doktor. So peluang dia untuk pergi kepada peringkat yang lebih tinggi, itu dia nak tahu dari segi, kalau SPM dia kata mungkin kerja sebagai technician biasa, tapi kalau dia pergi ke peringkat sama dari peringkat degree, bagaimana dari segi dia punya peluang kerjaya tu? Okey, kalau daripada segi peluang kerjaya, sebagai contoh daripada SPM, biasanya memang kita akan terus kepada diploma. Atau kalau SPM masuk dalam bidang pembuatan, kebiasaannya dia akan jadi operator. Operator ni tukang pasang, tukang operate, the one that operate the machine lah, operator. Dan kalau mungkin dia sambung diploma, dan dia akan naik kepada technician. Oh, juruteknik. Juruteknik atau juruteknik. Dan kalau sambung pada degree, mungkin dia akan jadi, nama dalam industri dia panggil eksekutif ataupun jurutera. Dia naik, dia akan jadi senior eksekutif, akan jadi senior engineer, sampailah dia ke atas lagi. Mungkin kalau untuk naik ke atas lagi dalam bidang industri ni, dia kena ambil bahagian management lah, untuk jadi supervisor dan ke atas lah. Tapi itu berdasarkan pengalaman. Tapi kita sekarang bercerita berkenaan dengan kita di SPM sekarang. Jadi untuk di SPM sekarang memang disarankan untuk kita sambung kepada diploma, dan daripada diploma tu kita sambung kepada degree, di mana kalau sambung di sini, sambung di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik, kita ada transfer kredit. Kita boleh singkatkan waktu degree tu. Daripada diploma mungkin kurang 3 tahun, 2 tahun 9 bulan. Kemudian sambung kepada degree, dapat credit exemption mungkin dalam 3 tahun, dan boleh keluar sebagai jurutera. Jadi sebagai senior eksekutif, jadi senior engineer, mungkin bergantung pada industri itulah. Tapi peluang kerjaya itu saya rasa ada. Tak semestinya jadi engineer secara amnya, tapi dia akan tukar nama, mungkin jadi QC, quality inspector, quality officer. Dia akan bergantung pada industri apa yang kita masuk. Maksudnya saya tadi nak tanya sebab soalan bagi segi tempoh program. Tapi tadi doktor dah sebut, untuk yang mendengar ni, rasa dari segi tempoh programnya untuk diploma sekejap 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan. Okey, selepas 2 tahun 9 bulan dia akan sambung kepada peringkat degree. Jadi chances untuk lepasan diploma yang di MPSA ni, doktor, untuk diterima masuk kepada peringkat degree, adakah mereka diberikan laluan khas, atau sebenarnya mereka kena mohon semula, ataupun dia tak perlu mohon pun, memang dah dijamin tempat untuk di peringkat degree nanti? Silakan. Sebenarnya yang saya tahu lah, basic kalau diploma, lepasan diploma fakulti kita akan offer untuk dia masuk kepada degree. Tapi kelebihan dia adalah kerana kita sama-sama ekosistem yang sama, so kelebihan dia kita akan dapat lebih transfer credit, sebab kita tahu subjek ni dah diambil di diploma, so masa degree dia dah exempted, dah tak perlu ambil. So kita akan pendekkan kita punya tempoh pengajian degree tu
tempat degree tu lah. Saya nampak bagus doktor punya penerangan tadi. Ada dua key point. Yang pertama, tak perlu risau. Ibu ayah pelajar dah tak perlu risau sebab lepasan diploma kejuruteraan teknologi kejuruteraan pembuatan ini diberikan keutamaan untuk masuk ke peringkat degree. Dah tak perlu dah nak bersaing dengan daripada pihak luar, kerana itulah kelebihan daripada diploma UMPAC sendiri. Kedua tadi adalah dari segi pindahan kredit. Dan kredit yang doktor kata tadi, biasanya degree dalam 4 tahun dia ada. So maksudnya untuk yang diploma ini, diploma UMPC ini, bila dia sambung kepada degree dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan ataupun mekatronik dan sebagainya tadi, dia akan dapat lebih kurang pengecualian transfer kredit pengurangan dalam sampai 1 tahun. Maksimum 1 tahun. Maksudnya ini adalah satu peluang, advantage yang sangat baik. Lepas SPM, diploma, sambung degree dengan tempoh masa yang dah menjadi lebih singkat. Bila singkat, bukan saja masa, dan sebagai parents pun lagi seronok sebab boleh mengurangkan dari segi kos, yuran dan sebagainya. Jadi ini adalah satu peluang yang kita boleh war-warkan kepada kita punya penonton dan juga pendengar. Di sini kelebihan apabila dia menyambung pengajian pasal SPM, pergi kepada diploma ataupun terus pergi kepada program degree di bawah UMPAC. Mungkin sepanjang doktor juga merupakan alumni ya. Ini sebenarnya alumni UMPAC yang telah berjaya ya. Saya ingat doktor, kalau doktor tak sambung belajar pun, saya pun tak tahu doktor kat mana sekarang. Saya pun tak tahu kat mana. Alhamdulillah. Jadi advice yang doktor nak berikan kepada pelajar ni sebenarnya, apa nasihat? Nasihat berkenaan dengan kenapa UMP lah kan? Kenapa UMP? Pertama kali lah UMP, kita tahu UMP ni kita ada di Pekan dan di Gambang. So di Pekan ni, saya cerita daripada Pekan kerana fakulti teknologi kejuruteraan pembuatan ni ada di Pekan. Saya takut nanti kan ada mungkin ibu bapa ataupun adik-adik ni terconfuse antara Pekan dengan Gambang. So kita pembuatan ada di Pekan. Di Pekan ni kita fakulti kami, kita ada macam-macam mesin. Kita ada mesin yang mana mesin ni digunakan oleh pelajar. Boleh digunakan oleh pelajar. Mana dapat exposure, dapat pendedahan kepada mesin yang sebenar di industri. Kita ada mesin 5 axis. 5 axis. Biasa kita dengar 3 axis. Ini kira macam yang paling terkini advance, lah. Paling terkini lah. Kita 5 axis. Kita 5 axis punya mesin di mana dia boleh buat bentuk, macam-macam bentuk kita boleh buat. Komponen pada mesin, komponen pada produk kita boleh hasilkan. Dan kita juga ada 3D printer besi, metal 3D printer. First in Malaysia kita ada. Metal 3D printer. Biasanya 3D printer kita 3D print plastik kan. Tapi di sini kita ada 3D printer metal. Kita boleh 3D print metal. Selain daripada kita 3D print simen yang kita buat bangunan, kita boleh 3D print juga metal. Maksudnya kita menghasilkan produk besi menggunakan 3D printer. So first in Malaysia. So bila masuk ke dalam fakulti ni, memang boleh akses kepada semua tu dengan bantuan daripada staff, bantuan daripada pensyarah. Kita boleh sama-sama gunakan mesin untuk kita lagi faham, lagi belajar, dan kita boleh gunakan apa yang telah kita belajar tu di industri lah. Maksudnya kita boleh jual diri kita kepada industri, kata saya dah tahu mesin advance ni. So sepatutnya kita ambil kami sebagai pekerja, sebagai contoh. Dan juga selain daripada mesin-mesin tu semua, kita ada manusia-manusia, kita ada staff ni yang boleh sangat-sangat membantu. Kita ada support system yang sangat membantu, di mana kita ada sistem PA, penasihat akademik. Penasihat akademik. Setiap pelajar ni memang akan di assign atau akan diletakkan di bawah staff akademik untuk jadi penasihat akademik. Maksudnya apa-apa pelajar tu boleh tanya. Sebagai contoh, kalau dia tanya, dia tak tahu nak ambil subjek apa. So mungkin dia boleh tanya, mungkin tahun depan nak ambil subjek ni. Dan mungkin kalau ada apa-apa isu, mungkin dia ada masalah peribadi ke, masalah kesihatan, boleh juga rujuk kepada penasihat akademik untuk penasihat akademik channelkan kepada saluran yang betul lah. Sebenarnya sistem tu ada. Sistem daripada segi sistem mesin, sistem alat, kita ada yang bagus, kita ada support sistem yang bagus. Dan yang seterusnya kita ada sistem UMPSA sendiri, di mana kita ada library perpustakaan yang memang boleh masuk 24 jam, 24 hours kita boleh masuk. 24 jam? 24 jam. Kita saya ingat kedai Semerdeka je ada 24 jam. Bilik 24 jam di mana pelajar tu boleh akses perpustakaan tu setelah 24 jam, di mana dia boleh
study ikut waktu yang dia suka. Dan selain itu juga dia boleh gunakan facilities yang ada dalam library tu. Sebagai contoh, kita ada boleh main pingpong, kita boleh ada PS5 dan kita boleh karaoke. Oh, maksudnya library di UMPSA ni dia bukan macam kita dulu conventional library. Baca bila masuk kan? Library, buka buku kena diam, senyap, tak boleh bising dan sebagainya. So di library UMPSA dia ada section dia. Okey. Sebab kita faham kalau kita stres sangat belajar pun susah. Jadi kita kena ada healing. Kita kena sekarang kan healing kan dalam zaman Gen Z mungkin kita ada staff daripada Gen Alpha kan. Gen Z mungkin terasa saya ni Gen Z bukan. So mungkin ada Gen Alpha yang tahun 2010 mungkin lah. Tapi kita memerlukan balance lah, kena balance. Belajar pun belajar, tapi kita pun kena ada healing juga lah. Saya difahamkan juga ada macam tempat santai untuk boleh minum-minum kopi. Betul apa lah. Semua dalam library tu ada kafe. Ada kafe kalau kita panggil kafe hipster lah. Santai punya talk kan. Kafe hipster daripada ada kedai kopi, mungkin ada nak caramel macchiato ke apa kan, nak order latte ke, boleh sambil dia belajar tu hari tu. Wah, menarik. Jadi ini cerita kita nak jemput lah kepada kita punya penonton ke pendengar tu, kalau cuti raya nanti kalau nak singgah ke UMPSA dan sebagainya untuk melihat pemandangan, selain daripada kampus yang indah, kita juga ada perpustakaan library yang bukan saja untuk mentelaah, tetapi ada section untuk permainan, sukan, ada apa tadi, kafe, lepas tu ada bilik karaoke lah. Betul, ada karaoke. Wah, ini salah satu satu facilities, kemudahan yang sangat menarik untuk student. Okey, Dr. Satu lagi juga nak tanya, mungkin juga ada pelajar yang tanya, dia kata dia orang berminat nak menyambung, tetapi dia orang kata dia punya syarat tu ketat. Boleh Doktor jelaskan sikit dari segi syarat kemasukan tu? Okey. Berkenaan dengan syarat kemasukan, nak kata ketat tu tak ketat, tapi macam mana pun mesti ada syarat lah. Kita nak menapis, kita nak memilih sebuah calon. Yang bagusnya sekarang ni, syarat tu telah dibahagi pada dua. So kita faham pembuatan ni adalah kejuruteraan ataupun teknologi. Dia mesti menggunakan matematik, mesti ada matematik. So kita ada dua saluran, di mana saluran kalau pelajar tu, calon tu, matematik dia dapat C. Okey, maksudnya dia ada dua pilihan syarat. Pilihan syarat. Syarat satu syarat yang standard, dan satu lagi kita memberikan pilihan kedua. Pilihan kedua. Okey. Boleh cuba Doktor jelaskan syarat yang pertama yang mula-mula. Syarat yang pertama tu kalau matematik dia dapat C. Okey. Kalau dapat C, kepujian lah. Kepujian. Semuanya dia perlukan dapat lagi 2 C. Okey. 2 C dalam bidang apa? 2 C dalam subjek sains komputer, mungkin kejuruteraan awam, grafik, biologi, pertanian, asas betul, kimia, reka cipta, math, fizik. So 2 C daripada semua tu. Maksudnya matematik C dan 2 C daripada subjek-subjek yang saya sebut tadi, ada 10 atau 11 subjek. So dia luas lah dia punya syarat tu. Okey, sebab pelajar ni, dia sekarang ni kita tahu dari segi silibus sekolah, dari segi sistem pemerkahan ataupun kluster, dari situ dia ada kategori. STEM A, yang pure science. Dia ambil fizik, kimia, bio dan juga AdMath. Yang itu confirm lah boleh masuk. Boleh masuk. Yang penting dapat C. Yang penting dapat C minimum. C. Termasuk AdMath ya. AdMath dia sekadar lulus je kan? AdMath sekadar lulus. Okey. Kedua yang STEM A, STEM B tu okey tadi. Kemudian yang STEM C. Dia ambil fizik, kimia, bio, tapi dia tak ada AdMath, Doktor. Tapi dia berminat nak masuk. Okey. Dalam syarat dia boleh. Penting ada dua, kalau ada subjek sains. Subjek sains. Penting contoh sains komputer. Satu lagi mungkin lukisan kejuruteraan ataupun dia panggil LK kan, ataupun reka cipta, dari pertanian. Sebab sekarang ni dah banyak subjek yang dalam SPM. Ada pertanian, ada asas kelestarian, ada pengajian, elektrik ada, sains fizik. So dia dapat sekurang-kurangnya C pun dah boleh apply, mohon ke dalam kita punya diploma. Okey, dengar tu, ini maksudnya dari segi syarat tu telah diberikan sedikit keluasan dari segi akses untuk pelajar yang mempunyai 2 subjek sains tadi. Sekurang-kurangnya dia kepujian, kemudian dia tak ada AdMath. Tak ada AdMath tak apa. Tapi kalau matematik biasa dia perlu
Dia kata satu matematik biasa sama ada C ataupun kalau E. Okey. Kalau untuk yang E ni dia perlukan 3 C Pak. Alright. Matematik C perlukan 2 C. Okey, nampak. Maksudnya kalau kita nak cakap bahasa paling mudah, kalau dia punya matematik dia tak kredit pun, dia boleh diterima, tetapi dia kena ada 3 kepergian dalam subjek sains yang telah disebut lah. Jadi ini satu peluang yang cukup baik. Adakah syarat itu hanya untuk program Tok J Kejutan Perubatan ataupun dia apply juga untuk program kejuruteraan yang lain? Kalau untuk itu kita kena semak. Okay. Itu tapi kepada saya adalah itu hanya diberikan sedikit keluasan bagi program di bawah teknologi kejuruteraan perubatan dan mekatronik ni tadilah. Okey doktor, kalau doktor melihatlah sebagai alumni UMPSA sendiri, mungkin doktor nak share lah sedikit pengalaman doktor masa di UMPSA semasa buat PhD kan. Apa yang seronoknya belajar di UMPSA ni doktor? Okay. Seronoknya pada UMP ni, sebagaimana saya kata awal tadi, kita ada akses kepada mesin yang boleh digunakan lah. Mungkin kalau kita hanya sekadar teori, tak ada mesin. Kan di UMPSA juga kita ada satu akademi adab lah doktor kan? Masuk akademi adab. Akademi adab yang sebenarnya pelajar tu juga didedahkan dengan aktiviti-aktiviti kurikulum dan sebagainya. Macam doktor dulu, doktor ada join ke aktiviti pada kurikulum? Ya, masa PhD tak ada join, tapi saya lebih kepada aktiviti masyarakatan lah, kita community service. Community service. Sampai sekarang pun saya masih lagi aktif ke sekolah dan juga ke program-program luar lah. Kita sebenarnya program tu juga, walaupun saya sebagai masyarakat saya terlibat, saya akan bawa sekali dengan saya punya pelajar. Maknanya pelajar ni dapat peluang merasai beraktiviti dengan masyarakat luar, bukan sekadar dia buat aktiviti dalam UMP, tapi luar. Itu yang penting sebenarnya, sebab ekosistem universiti dia sebenarnya nombor satu, betul lah, dia adalah sebagai pusat pengajian tinggi yang memberikan ilmu, pengetahuan, kemahiran, dan apa yang doktor sebut tadi adalah lebih daripada itu, memberikan pengalaman. Dia bukan melahirkan sebagai pelajar yang pandai cerdik, tapi juga dia aktif dalam segala segi lah, termasuk dia. Dan saya tengok pelajar kita pun sebenarnya kita ada satu program yang mobility yang menarik doktor. Betul. Pelajar kita berpeluang untuk pergi ke luar negara dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak universiti. Dan mungkin doktor juga nak share pengalaman pelajar-pelajar di fakulti doktor yang telah pergi ke program mobility. Kita nak cerita dalam lah, kita mobility di luar negara. Okay. Kalau doktor nak share? Untuk mobility, kita punya fakulti memang biasa membawa keluar pelajar untuk mobility, sama ada mobility berkredit ataupun mobility tidak berkredit lah. Kita ada dua program mobility, di mana kita bawa ke negara-negara yang kita biasa bawa adalah ke Korea, ke Jepun. Best betul, Korea. Saya tak pernah sampai. Jepun? Kita bawa ke Indonesia. Dan yang paling famous kita bawa ke Jerman lah, di mana kita ada dua degree program dengan Jerman. Wow, itu percuma. Jepun, Korea, Indonesia dengan Jerman tu ditanggung. Ikut persyaratan lah. Okey. Nak kata percuma nanti kan bahaya, nanti kan ada ditanggung oleh universiti ke ataupun okey. Itu membagus, dia bagi pemudahan. Mungkin di suasana di sini lain, suasana di sana lain, so dia akan dapat kebiasaan tu, dia akan belajar lagi. Biasanya berapa lama tempoh program mobility tu? Kalau mobility untuk yang pergi yang ke sana, kita biasa 2 minggu ataupun seminggu. Tapi untuk Jerman 1 semester. Itu adalah termasuk dalam dua punya program dual degree dia. Okey, ya, untuk makluman kalau untuk adik-adik lepasan SPM ini, sebenarnya mereka juga berpeluang untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah, iaitu yang dipanggil program ijazah dual. Maksud ijazah dual ini, pelajar dia belajar sekali, tetapi akhirnya dia akan dapat dua scroll. Jadi ini satu peluang yang sangat baik. Dan ijazah dual tu sekarang ni kita ada berapa negara doktor yang kita tawarkan? Kalau di fakulti kami ada 2, ada untuk di Jerman dan di China. Okey, untuk makluman adik-adik, buat masa ni di UMPSA kita menawarkan ijazah dual dengan universiti terkemuka di Germany, di Korea, di China ada 2 universiti, Beijing Tianjin University dan juga Beijing Jintao, dan juga yang di Kazakhstan. Jadi itu juga adalah peluang-peluang yang sangat baik untuk adik-adik yang
telah ditawarkan ke program diploma UMPSA ini untuk ditawarkan ke program ijazah dual di peringkat degree nanti. Okey doktor, dari segi peluang kerjaya lah, ini saya tengok pun ada yang tu pun biasanya dia orang bertanya dari segi selepas dia orang tamat, dia mesti nak tahu dari segi peluang kerjaya berapa kadar gaji dan sebagainya. Jadi tu kalau boleh doktor bantu jelaskan. Okay, berkenaan dengan kerjaya tu, kalau mengikut pada kita punya kajian lah, biasa lepas habis student tu grad, dia ada kita buat kajian iaitu graduate employment. Kita semak dia punya kadar keboleh pasaran dia. So bagaimana yang kita tahu dalam kita punya website, dalam kita punya iklan, memang kita punya keboleh pasaran graduan fakulti kami adalah sangat tinggi, di mana 98% keluar dia dapat kerjaya. Dan kerja tu dia banyak bidang lah. Sebab kata memang dia bidang asalnya adalah engineering, kejuruteraan, tapi macam saya kata tadi, sebab contoh pembuatan, dia banyak, setiap proses tu ada kerjaya yang berbeza. So maknanya dia boleh masuk jadi sebagai technician, mungkin jadi engineer, ataupun jadi mungkin sekarang sales engineer pun ada. Jadi operator engineer, ada dia punya technical punya part. So dia banyak kerjaya dia boleh masuk. Dan satu lagi saya suka highlight berkenaan dengan QC tadi, quality control. Kadang bila fikir nak kena buat, tapi QC pun termasuk under pembuatan. Maknanya dia kena tahu proses pembuatan tu, baru dia boleh buat inspection, baru dia boleh buat dia punya quality check, baru dia boleh tahu okay, ini pass, ini fail, ini apa dia punya CQI, apa dia nak ubah supaya error tu boleh kita berhentikan, apa dia punya kesalahan tu kita boleh stopkan, sebagai contoh. Okay, maksudnya dari segi peluang kerjaya itu memang tinggi. Sebab seperti yang kita tahu, kalau kita tengok KDNK negara kita pun banyak dipacu oleh sektor industri berbanding daripada ini. Jadi sebab itulah peluang untuk pelajar mendapat pekerjaan selepas dia tamat belajar tu adalah tinggi. Tadi doktor sebut 98%. Okey, satu je sebelum kita tamatkan kita punya siaran ni adalah dari segi, sebab ada yang tanya dari segi yuran dan sebagainya doktor. Sebab saya nak beritahu yuran, kalau adik yang telah ditawarkan, adik-adik lepas SPM ni yang telah ditawarkan program di bawah UPU ini, yuran kita untuk diploma ni kadang-kadang kalau sangatlah murah. Total untuk tempoh 2 tahun 9 bulan tu adalah 4,400. 2 tahun 9 bulan. Saya rasa kalau kita hantar anak pergi tadika yang ini pun saya rasa lagi mahal. Tapi untuk 2 tahun 9 bulan ni total keseluruhan termasuk dengan asrama, untuk asrama setahun dan juga dari segi yuran pengajian dan sebagainya adalah 4,400. Jadi itu adalah kelebihan, dan dia kenapa murah, seperti nanti boleh tengok dekat dalam kita punya surat tawaran tu, adalah sebab sebahagian daripadanya telah ditanggung oleh pihak kerajaan. Sebab tu kita mention yuran sebenar, tanggungan daripada pihak kerajaan, dan yuran yang perlu dibayar oleh pelajar. Jadi debutlah peluang pada pelajar yang telah ditawarkan. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, dan bagi pelajar yang belum lagi ditawarkan, sila ambil tindakan segera untuk membuat proses rayuan. Masih lagi dibuka sehingga 31 Mei ini jam 12.30 hari. Jadi jangan lepaskan peluang, dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus masuk kepada kita punya laman web kita, portal kita @study@umpsa, dan situ boleh dapat maklumat detail dan boleh tahu apa segi syarat dan syarat kemasukan dan sebagainya. Sebab kita tak nak lepas SPM tak sambung belajar terus masuk kepada sektor pekerjaan. Jadi akhirnya dia mendapat gaji yang tingkat yang paling bawah sekali lah, paling rendah, yang satu kerugian. Okay doktor, last word daripada doktor sebelum kita tamatkan. Sebagai akhir kata, pembuatan ni memang sangat diperlukan di dalam Malaysia. Industri kita adalah negara yang sektor industri ni sangat luas, di mana kalau kita sendiri yang tak rebut, nanti ada orang lain yang akan rebut. Maknanya masuklah ke dalam bidang pembuatan, sediakan diri, prepare diri untuk bekerja dalam industri pembuatan. Sebenarnya kata memang kalau kita sendiri yang tak masuk dalam bidang tu, nanti ada orang lain akan masuk. Orang lain masuk nanti kita rugi pada kita akan rugi. So tak nak rugi,
kita invest, belajar diploma, belajar degree, dan keluar kita berkhidmat dalam industri pembuatan. Okay, so dengar tu. Adik-adik, khususnya adik-adik lah. So, kita jangan leka, rebutlah peluang sementara ada, dan peluang ini memang terbentang luas, disediakan oleh UMPSA, dan kita jumpa nanti di UMPSA. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.